Sekempen manifesto tu bunyi dia macam doa sebelum tidur. Kita janji turunkan harga minyak. Kita janji bagi internet laju kat kampung. Kita janji kerja rumah, kahwin pun kita boleh tolong cari. Katanya, rakyat pun dengar dengan mata bersinar, hati pun cair sampai lupa dulu dia juga yang pernah janji benda sama. Bila dah menang, nada suara terus tukar macam orang nak minta tangguh bayar hutang. Sebenarnya manifesto bukan satu kontrak, tapi lebih kepada panduan, katanya, panduan kepala otak kau. Kalau rakyat guna panduan yang sama, bila bayar cukai, agak-agak boleh terlepaskah? Realitinya, rakyat bukan nak bulan bintang. Kami cuma nak pemimpin yang tak lupa daratan bila dah duduk atas. Kalau tak mampu buat, jangan pandai-pandai janji. Kalau tak boleh deliver, jangan main drama masa ceramah. Rakyat sekarang dah tak mudah terlentuk dengan janji kosong. Sekali kena tipu, mungkin silap kami. Tapi 2 kali, tu silap siapa? Jadi bosku, korang rasa macam mana? Manifesto ni patut dianggap kitab politik suci ataupun kertas megi bungkus janji basi? Komen sikit kat bawah. Jangan diam, nanti kita juga yang kena lagi. Dan kalau kau pun dah muak dengan politik, cakap lepas, buat lesap ni, bolehlah tekan subscribe channel Tajau Legends ya.